Hello guys, welcome back to my channel. Ariel here. So jam menandakan pukul 4 pagi. Sekarang aku berada kat USM. So apa yang aku nak buat hari ni, aku nak buat vlog Milo Run. So nanti kita tengok dulu perjalanan untuk ambil baju ni, okey? So jom. Five minutes later. Dah dapat. Kak, apa kamu nak tukar kah? Okay, nampak? Sebab kita tak lari lagi. Malam ni kita dah terkoyak, terputus. Awak ni putus. Kita minta refund. Refund Haa. Okay. 2 hours later. Finally Kak dah dapat kan? Mantap lah. Cakap. Cari lighting. Jom. Lewat dah. Let's go. One day before Milo. Okay, dah settle. Kat dulu. Ni adalah outfit Milo untuk tahun 2026. Bawah gila, cantik tu guys. Dengan brand Milo. Dari tepi, ke belakang, dari depan. So korang enjoy je lah ya momen untuk hari ni. Alright guys, good morning guys. So jam sekarang menunjukkan pukul 3.55. So sekarang kita pergi ambil Aika, okay? Let's go. Guys, kita dah sampai rumah Aika. Cek lagi. Okay, let's go. Kita parking. Lepas tu kita gerak USM. Kita tinggal dulu si my baby kita, okay? Selamat tinggal. Sekejap lagi kita jumpa balik. Let's go ke USM. Okay guys, sudah sampai. Yeah, we arrived. 5 minutes later. So, good morning guys. Sekarang pukul 4.17. Okay. Kita orang dah sampai untuk get ready untuk Milo Run. Milo Run. Let's go. Sampai guys. So kita just tunggu untuk lari je. Okay, let's go. Get ready. So guys, sekarang kita melawat stage lah. Ya tu. Kita melawat stage. Habis stage ni tak buka lagi. Kecekek. Okay lah, let's go guys. Sekejap sebelum tu kita kena bayangkan. Sini ada Nadine Rasa dengan Alisha Mira. Go. Berita melaporkan pukul berapa sekarang ni? Pukul 9.30. Betul. Pukul ya. Jom lah, outfit check. Ya. Okay. Okay. Baju, seluar, kasut. Okay, tunjuk beg. Okay, lompat 1, 2, 3. Sebelum ada guide marah, so kita gerak dulu lah. Tak habis lagi video ni. Tak ada lagi kah? Tapi kita orang first lah.
Okey, sekarang melaporkan Sekarang melaporkan di kawasan di kawasan kawasan persinggahan, kawasan semasa. Tak ada orang lagi. Semua line clear. yang clear. Good. All good. Tak ada orang lagi kah? Kita orang berapa orang di sini kah? Kita orang yang pertama. Milo patut sponsor kita. Okay, untuk video yang kali ni. Let's go Milo. Okey. Sekarang menunjukkan pukul 5 pagi. Hujan lebat guys. Ku tak punya pilihan yang dikendali pikiran. Lebat doa guys. So hope after subuh ni dah tak hujan lah. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Okay lah, let's go.